Assalamualaikum. Okey, ni saya nak share sikit lah. Bukan saya nak sibuk-sibuk pasal duit orang. Mungkin ada di antara anda semua kerja government lah, yang bekerja swasta, yang dapat gaji awal sempena musim perayaan Aidilfitri yang bakal menjelang ni, insyaAllah. Bila dapat gaji awal ni, yalah, gaji awal ni membantu kita untuk apa-apa persediaan, perbelanjaan untuk raya tu lah nanti kan. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ingat setiap bulan kita ada overhead tetap yang perlu kita kena bayar. Expenses perbelanjaan bulanan yang perlu kita bayar. Contoh macam kereta, motor, rumah, sewa rumah, bayar rumah dekat bank. Apa lagi? Bayar bil-bil utility, Astro, Unify, bil api, bil air, bil Indah Water. Kalau ada yang lain-lain, contoh pinjaman kad kredit, personal loan ke, yang itu semua tu cost overhead, expenses bulanan yang kalau boleh kita utamakan yang tu dulu, kita bayar yang tu dulu. Nanti kalau kita dapat gaji awal, kita berbelanja, lambat lagi. Time running fly very fast. Bayaran bulanan overhead expenses tu yang kita memang kena bayar, kita settle yang tu dulu. Nanti at least kita dah bayar benda yang kita kena bayar, kebiasaan yang kita kena bayar tu. Lepas tu kita nak belanja, nak simpan, macam mana ikut kita. Yang penting bayar expenses dulu, termasuk belanja rumah, bagi duit belanja kat isteri, duit sekolah anak-anak. Yang penting lepaskan benda kebiasaan yang kita kena bayar dulu. Ada belanja ke, tak ada belanja raya ke, terpulang lah. Janji kita dah lega, lapang sikit kita dah bayar. Semoga sharing saya bermanfaat, dapat kita amalkan bersama lah. Dulu orang yang lebih tua daripada saya selalu cakap kat saya pasal benda ni. Sekarang saya nak share balik kepada anda semua. Tak kira golongan muda ke, siapa-siapa lah, semua pun memang pakai duit, belanja duit, pakai duit kan. Anak-anak muda beringat ketika berbelanja. Lagi-lagi bila time ada duit, dapat bonus. Kerajaan negeri umumkan dapat bonus. Itu kepada pekerja-pekerja sektor awam lah. Bukan saya nak sibuk tentang duit anda, saja nak share. Dah maaf Assalamualaikum, salam sejahtera.